Kita ada mystery box semua pemangsa dan kita akan buka tepat pukul 3 pagi. Kita ada pesawat pemangsa. Dia akan makan kita di awal video. Jom sembunyi. Pesawat pemangsa dah hidup semula. Dah, Evgeny, dia dah mendarat. Dan kita juga ada kotak Thomas EXE. Bunyi hon ni boleh buat kita gila. Tapi kita juga ada bas pemangsa. Korang, hati-hati. Dia hampir gigit korang tadi. Dan kita juga ada kotak Cucu Charles. Dapat pun tangkap korang. Ingatkan dia nak lari tadi. Ada kejahatan yang sebenar di dalam tu. Korang, kita ada mystery box rahsia. Tapi buat masa ni kita boleh buka lagi. Kalau korang nak tahu apa yang ada kat dalam ni, tolong kumpulkan 15,000 tanda suka. Hanya dengan cara tu, rantai ni akan lebur dan kita boleh tengok dalam dia. Tapi aku nak beritahu korang, ia sangat bahaya. Jadi, tolong tekan butang suka. Dan kotak pertama yang kita akan buka ialah bas pemangsa. Korang, tengok apa yang aku jumpa ni. Ini peti pertolongan cemas dari bas pemangsa. Tapi dia ada lendir sikit. Dan nampak macam hangus. Bas pemangsa ni mementingkan keselamatan ke apa? Jom tengok apa kat dalam. Tak. Sepatutnya ada pelbagai jenis pembalut, ubat-ubatan. Korang nampak tak tu? Ada otak, jari, gigi. Harap-harap ni bukan milik manusia. Okey, jom bertenang. Dan tengok sekali lagi. Rupanya ini gula-gula jelly. Tengok ni, bukan betul pun. Boleh makan ni. Aku nak ambil jari ni. Sedap betul gula-gula jelly ni. Sedap gila. Andre dah bertukar jadi Pontianak. Biar betul kau ni. Gurau je lah. Ni kan gula-gula jelly. Aku ingatkan kau nak gigit dan makan aku tadi. Jom kita cuba makan mata pula. Rasa macam ini yang paling sedap. Nampaknya dari peti cemas ni kita cuma boleh ambil 2 biji jelly je. Tapi aku ambil 1 je. Maksudnya peti cemas ni tak reti mengira lah tu. Okey, tak apa. Letak dia jauh-jauh. Jom kita tengok apa lagi yang ada dalam mystery box ni. Ada topi kat sini korang. Ada tengkorak. Bukan tengkorak je kat dalam tu. Kejap, aku cuba keluarkan. Macam berat je. Korang, ini rangka penumpang bas pemangsa. Atau mangsa dia. Jangan pegang, letak atas meja. Okey. Tengok ni korang. Ada tiket kat tangan dia. Tiket sehala ke alam barzak. Korang, ini kan bunyi hon bas pemangsa. Dia ada dekat-dekat sini. Aku takut sangat. Dengar tak? Dia lalu dekat sangat dengan studio kita. Nasib kita baik. Cepat, jom tengok apa lagi ada dalam mystery box sebelum dia patah balik. Alat pemadam api. Nampak macam mainan budak-budak. Aku tak boleh nak berhenti tadi. Kau okey tak ni? Ya. Bas pemangsa dah patah balik nak cari kita. Dia ada dalam studio kita sekarang. Cepat ambil mystery box tu dan lari. Okey, jom tengok. Mana tahu dalam mystery box ni ada sesuatu yang boleh selamatkan kita daripada bas pemangsa. Jom tengok. Ada tengkorak lagi. Kejaplah, senyap sikit. Ini bukan tengkorak betul. Ada cecair kat dalam dia. Aku rasa ni pewangi udara kereta. Tapi tak ada bau apa-apa pun. Tengok tu, ada butang kat situ. Okey, biar aku tekan butang tu.
Menyesal kita tekan butang tu. Hampir lemas dibuatnya. Sebenarnya, dengan cara tu, kita dah alihkan perhatian bas pemangsa dan sempat sembunyi belakang sofa satu lagi. Okey, jom tengok apa lagi yang ada dalam mystery box ni. Tengok ni, korang. Ini kan steering bas pemangsa. Sekarang biar aku letak kenderaan ni. Tak berfungsilah. Apa kita nak buat ni? Tengok ni, ada manual arahan kat sini. Steering bas pemangsa ni nampaknya dah habis bateri. Tapi untuk cas semula, penonton saluran Mr. Drew kena tulis banyak-banyak komen. Korang tulis apa-apa saja komen dan kita akan cas steering ni sampai 100%. Ayuh korang, kami hanya berharap pada korang je ni. Tulis komen banyak-banyak. Tengok tu, steering dah mula cas. Dah nak dekat 100%. Ayuh korang, tulis lagi banyak komen. Menjadi pun. Okey, sekarang jom kita cuba kawal bas pemangsa ni. Okey, pusing ke kiri. Bas pemangsa pun pusing ke kiri juga. Sekarang ke kanan pula. Dan sekarang, berambus kau dari studio kami. Undur. Menjadi pun korang. Kita dah berjaya halau bas pemangsa tu. Lagipun, dah tak ada apa-apa lagi dalam kotak ni. Dah kosong. Jom kita pergi buka mystery box yang seterusnya. Okey korang, jom kita pilih mystery box yang seterusnya. Korang nampak tak tu? Rantai merah dah hilang, tapi tinggal rantai oren dengan hijau. Ya korang, mystery box ni akan terbuka bila korang tekan butang suka. Baru je tadi rantai merah lebur, tapi tak lama lagi, kalau korang tekan butang suka, rantai oren pula akan lebur, lepas tu yang hijau pula. Dan lepas tu baru kita tahu apa yang ada kat dalam mystery box ni. Jadi jangan lupa tekan butang suka ya. Okey, kotak seterusnya yang kita akan pilih ialah pesawat pemangsa. Oh, korang ada jaket keselamatan yang betul kat dalam ni. Korang, tengok ni. Ia yang betul punya. Siap ada whistle keselamatan lagi. Kuatnya bunyi. Hampir pekak telinga aku. Jom kita cuba pakai. Dah lama aku teringin nak pakai benda ni. Macam mana rupa aku? Hebatlah. Tapi untuk apa tali ni? Biar betul. Nampaknya jaket ni dah rosak. Dia kembung tak henti-henti dan akhirnya meletup. Tapi aku okey je. Jom tengok apa lagi yang ada dalam mystery box ni. Macam berat sangat benda ni. Korang, tengok ni. Ini beg pakaian salah seorang penumpang. Macam budak punya. Tengoklah pelekat comel-comel ni. Ya, comel sangat. Tapi macam mana kalau budak ni tertinggal mainan dia kat dalam? Atau konsol permainan video ke? Jom kita tengok. Mesti ada barang berharga kat dalam tu. Belon! Aku suka belon! Tapi nampak menakutkanlah. Ada tengkorak, labu, labah-labah. Kau ni, dengan belon pun nak takut ke? Evgen, betul cakap kau tadi. Ini bukan belon biasa. Ada lendir yang menjijikkan kat dalam dia. Dan lagipun, dah tak ada apa-apa lagi dalam beg ni. Jom tengok apa lagi yang ada dalam kotak ni. Ada butang apa entah. Ini bukan sebarang butang. Ini butang lenting kecemasan. Hebat gila. Butang lenting tu apa? Kau tak tahu ke? Bila aku tekan butang ni, dah dapat gula-gula. Bukanlah. Hebatnya. Mana gula-gula aku? Kau tipu aku Kau, biar betul tak tahu apa itu melenting keluar. Aku rasa penonton pun tak tahu juga. Korang, benda ni dicipta untuk juru terbang pesawat. Bila berlaku situasi kecemasan, juru terbang akan tekan butang ni dan dia akan dilentingkan keluar dari pesawat, kemudian dia akan mendarat dengan selamat menggunakan payung terjun. Benda ni dicipta untuk keselamatan. Menarik betul. Aku tak tahu pun pasal ni. Biar aku simpan butang ni jauh-jauh. Dan kau tengoklah apa lagi yang ada dalam kotak tu. Okey. Korang, tengok ni. Ini topeng oksigen yang betul. Dan ini tong oksigen 100% daripada syarikat penerbangan pesawat pemangsa.
Kau rasa ada oksigen ke kat dalam tu? Tengoklah, rupa dia menakutkan betul. Tak tahulah, tapi jom kita cuba letak tepi macam ni. Bau udara dia macam tak segar. Macam ada orang kentut. Okey, jom kita letak tepi dulu. Kita tengok apa lagi yang ada dalam kotak ni. Oh, ada satu peti. Biar aku cuba keluarkan. Berat gila. Bekas ni nampak gempak gila. Jom kita buka. Oh. Korang kena tengok ni. Ini alat kawalan jauh pesawat. Tengok ni, ada mikrofon untuk hubungi pengawal, ada steering untuk kawal pesawat tu, ada radar, papan kekunci dan ada skrin. Jom kita dengar mesej terakhir daripada pesawat ni. Jom. Panggilan, boleh dengar tak? Kami minta pendaratan cemas. Pesawat kami dah tumbuh mulut yang besar. Panggilan, ulang suara, mulut yang besar. Oh, jadi macam tu rupanya asal-usul pesawat pemangsa tu. Korang, ada objek terbang yang tak dikenali tengah menghampiri kita sekarang. Dia makin dekat. Apa benda tu? Benda tu ada betul-betul atas bumbung kita. Jom kita tengok kat kamera. Apa benda tu sebenarnya? Korang, pesawat pemangsa tu ada kat atas bumbung kita sekarang. Dia tengah hancurkan bumbung dan nak makan kita. Okey, jangan panik. Kita kan ada alat kawalan ni. Jom kita cuba halau pesawat ni jauh-jauh dari kita. Okey, biar aku cuba sekarang. Tak berfungsi lah. Sistem kawalan kena sekat. Okey, kita kena buat sesuatu. Tengok ni korang, ada arahan untuk nyah sekat. Korang, sesiapa yang tengah tengok video ni sekarang, tolong tekan butang like sekarang juga. Hanya dengan cara ni, kita boleh kalahkan pemangsa ni. Kalau tak, dia akan makan kita. Menjadi, cepat. Okey, aku pusing ke kiri. Bawa dia ke sana. Rasanya dah berjaya. Kita dah berjaya. Dia dah terbang pergi. Evgen, cuba tengok ada apa-apa lagi tak dalam mystery box tu. Dah kosong. Kalau macam tu, jom kita buka yang baru. Tengok ni, tinggal satu like je lagi untuk hilangkan rantai oren ni. Korang cepatlah tekan butang like. Korang memang terbaik. Kami harap sangat korang sempat kumpul 5,000 likes sebelum video ni habis. Hanya dengan cara tu, kita boleh tahu apa yang ada dalam mystery box rahsia ni. Tapi buat masa ni, apa kata kita buka? Cucu Charles! Korang tengok apa yang aku jumpa ni. Ini kan whistle pemandu kereta api. Gempak gila. Jom kita tiup whistle ni. Kau dengar tak? Ada orang datang lah. Dan laju gila. Ya korang, ada sesuatu tengah menghampiri studio kita sekarang. Kemungkinan besar Cucu Charles tengah berlari ke arah bunyi whistle ni. Cepat ambil mystery box tu dan kita sorok bawah meja. Dia dah sampai kat sini. Kita kena buat sesuatu. Jom kita tengok. Mana tahu dalam mystery box ni ada sesuatu yang boleh selamatkan kita daripada Cucu Charles. Okey. Korang, tengok apa yang aku jumpa ni. Ini satu kotak penuh dengan arang batu Cucu Charles. Baguslah. Cucu Charles tu kan kereta api steam dan dia makan arang batu. Entah-entah dia datang sebab nak kotak ni. Betul juga cakap kau. Mana tahu sebenarnya dia baik. Jom kita bagi kotak ni kat dia. Tapi kena buat elok-elok supaya dia tak perasan kita. Jom. Okey. Rasanya kita dah buat benda bodoh lah. Makin banyak kereta api tu makan arang batu, makin kuatlah dia. Dan Cucu Charles jadi makin marah sebab arang batu tu. Andre, cuba tengok dalam mystery box tu. Mana tahu ada benda yang boleh selamatkan kita. Ada satu kotak kat dalam ni. Biar aku cuba keluarkan. Korang, tengok ni. Kat sini tertulis, ini tuas untuk hentikan Cucu Charles. Tapi kotak ni berantai pula. Jom kita cuba buka. Tak boleh lah. Tengok ni, untuk buka kotak ni, kita cuma perlukan seorang lagi subscriber.
korang tolonglah, sesiapa yang belum subscribe, tolong tekan butang subscribe sekarang juga. Selamatkan kami daripada Cucu Charles. Cuma korang je yang boleh tolong. Cepat, tekan sekarang. Korang, terima kasih banyak-banyak. Rantai tu dah hilang. Kat kotak ni ada tulis, jangan buka. Aku rasa Cucu Charles sendiri yang tulis ni, supaya tak ada sesiapa boleh hentikan dia. Okey, jom kita pusing. Tengok ni korang, tuas ni akan hentikan dia sekarang juga. Ambil kau, rasakan. Ya korang, kita dah berjaya kalahkan Cucu Charles. Jom kita tengok dekat sikit. Cucu Charles dah bertukar jadi patung mainan lembut. Dan sebenarnya ada sesuatu kat dalam ni. Korang, kalau korang nak tengok video kami bedah patung mainan pemangsa ni, tulis kat ruangan komen dan kami akan buat video tu. Mystery box ni dah kosong lah. Jom kita pergi buka yang seterusnya. Tengok ni, tinggal 1000 likes lagi untuk buka mystery box rahsia ni. Korang, cepatlah tekan butang like banyak-banyak. Dan hanya dengan cara tu rantai hijau ni akan cair. Dan kita akan tahu apa yang ada kat dalam. Kami pun tak sabar nak tahu. Tapi rasanya mesti ada kejahatan sebenar kat dalam tu. Tapi buat masa ni, jom kita buka mystery box Thomas Eggsy. Korang, ada satu lagi kotak dalam kotak ni. Biar aku cuba keluarkan. Beratnya. Korang, tengok ni. Ini kan landasan kereta api. Ada kereta api sekali pula tu. Jom kita pasang kat atas meja ni sekarang juga. Jom. Cepat, jangan lupa. Semua bahagian kena ada. Okey. Ini ada buku arahan. Tadam! Dah siap. Korang, tengoklah betapa cantiknya landasan kereta api yang kami pasang ni. Macam lalu kat kawasan Lombong. Tengok ni. Ada kristal-kristal macam dalam gua Lombong. Gempak kan? Jom kita hidupkan Thomas kita ni. Biar dia jalan-jalan. Okey, kita letak Thomas atas landasan. Lepas tu, tekan tuas merah ni. Roda dia dah berpusing. Jom jalan. Okey, biar dia lalu bawah jambatan dulu. Cepat, Thomas. Kau mesti boleh buat. Okey. Sekarang lalu atas jambatan pula. Tapi landasan kita dah habis kat depan tu. Thomas, kau akan jatuh nanti. Nasib baik tak ada apa-apa. Thomas, kau okey tak? Saya okey je, kawan-kawan. Thomas, kami tumpang gembira untuk kau. Tadi tu memang gempak gila. Okey, jom kita tengok apa lagi yang ada dalam mystery box ni. Okey, ada satu kotak kecil kat sini. Ini apa? Span ke? Tak pastilah. Jom kita buka. Jom. Rupa dia macam gula-gula kapas. Okey. Memang gula-gula kapas pun. Jom kita rasa. Rasa dia masin lah. Gula-gula kapas. Thomas Eggsy ni rasa masin rupanya. Tak sedap langsung. Biar aku simpan kat tempat lain. Biar aku tengok apa lagi yang ada kat dalam ni. Ada satu botol kecil tertulis Potion Eggsy. Wah, benda ni boleh tukarkan versi biasa jadi versi Eggsy. Maksudnya secara teori, kita boleh titiskan potion ni kat Thomas dan dia akan jadi Thomas Eggsy. Dia takkan makan kita kan? Alah, ini kan cuma mainan. Jom kita cuba. Aku rasa cukup sekadar beberapa titis. Korang tengok ni, dah jadi Thomas Eggsy. Dia dah tumbuh kaki. Lari. Kejarlah dulu. Ini kan cuma mainan. Biar aku buktikan kat kau. Aduh! Dia gigit jari aku pula. Kan aku dah cakap, kalau saiz dia lagi besar, mesti dia dah makan kau. Tengok ni. Thomas Eggsy. Lari macam tu je dari studio kita. Lagipun dah tak ada apa-apa lagi dalam kotak ni. Okey, jom kita tengok berapa banyak like lagi yang tinggal untuk buka kotak rahsia ni. Korang, tinggal satu like je lagi. Lepas tu, kita akan tahu siapa pemilik mystery box rahsia ni. Kalau korang nak tahu, tekan butang like sekarang juga. Korang, ini Househead! Dia besar dan bahaya. Jom jangan buka.
Penonton dah bagi like. Kita tak ada pilihan lain. Jom kita tengok apa yang ada kat dalam. Wah, korang. Tengoklah ni. Ini benda yang kita gantung kat pintu untuk ganti loceng tu. Kita cuma perlu ambil gelang ni dan ketuk kat pintu. Gempak kan? Jom kita cuba. Tak, tunggu dulu. Ini mungkin sangat bahaya. Kenapa pula? Sebab Househead boleh datang macam raksasa lain yang pernah datang kat kita. Dan dia akan cuba makan kita. Okey, betul juga cakap kau. Tengok tu. Itu Househead. Kenapa kau buat macam tu? Kan best. Kau rasa tak macam studio kita ni tengah terangkat dari tanah? Macam dah reda sikit. Jom kita tengok kat kamera litar tertutup apa yang tengah jadi sebenarnya. Siapa yang datang jumpa aku? Studio kita dah bertukar jadi Househead. Korang cepat tengok video yang keluar kat skrin korang ni. Video ni sangat menarik. Kita orang pertaruhkan nyawa kat situ dan kita orang lompat dari studio ni untuk selamatkan diri.